Biasalah kalau balik ke Batam, pasti kita di Kampung Melayu. Berubah kedai dah, Mak. Cik, gaduh berapa satu, Cik? Makan sini kan? Tak. Bongkos. Oh, bungkus. Nak sedap kalau pergi Pekarang ni. Ada monyet lah. Sakit jahat tak ada Takut pula aku nak lewat situ. Banyak pula tu. Korang nampak? Assalamualaikum saudara, balik lagi bersama Indra Anak Melayu Channel. Okay, pagi ni Indra Anak Melayu berada di Batam. Ini adalah Kampung Melayu, kampung mak aku. Biasalah kalau balik ke Batam, pasti kita di Kampung Melayu. Biasalah kalau balik ke Batam, pasti kita di Kampung Melayu. Jadi hari ni kita nak jalan-jalan pagi, tengok-tengok suasana pagi di Kampung Melayu, Batu Besar, Batam, Indonesia. Kat sana ada rumah tua secara. Tapi beda dengan berakit kalau rumah tua berakit ada yang tinggal. Kalau ini tak ada yang tinggal. Jadi hanya untuk cagar budaya. Tapi macam ni dah banyak rusak. Tapi kita nak tengok sebentar. Kalau dia berakit ada yang tinggal, jadi rumah dia tu tak urus. Banyak pokok kelapa lagi kat sini. Sedap suasana kampung. Kalau ada pokok kelapa, terasa sangat indah sekali. Kita zoom je lah, selesai kan? Tu. Banyak pokok-pokok pisang. Kalau dulu rumah-rumah ni tak ada. Ini dulu semuanya semak. Semak belukar. Hanya rumah tua je dulu kat sini satu. Selamat datang. Kita singgah sekejap jap. Dah tanggung kita ke sini biar korang tengok sekali rumah tua yang ada di Kampung Melayu. Itu besar. Ni. Selamat datang di objek wisata Rumah Melayu Limas Potong. Kampung Melayu Kelurahan Batu Besar. Tu Kampung Melayu. Kita tengok sekejap aja. Tu dah banyak rusak. Ni rumah lama. Rumah lama dah ada sejak dulu. Dah, tu segitu je lah kita tengok. Kan dia tak bisa masuk juga. Kita keliling lagi. Pusing-pusing lagi. Sekarang jam berapa? Sekarang pukul 7. Pukul 7 pagi. Ini ada surau. Surau Al-Ikhlas. Buat video bang. Mana rumput bang? Mana rumput? Ini rumah kawan mak aku ni. Kawan mak aku. Ini cantik rumah dia. Cantik Aduh. Itu ada warung, ada kedai. Yuk kita ke sana. Cantik lah.
Ada kedai gitu. Singgah sekejap. Dah berubah kedai dah, Mak. Kita beli itu je. Gado-gado satu ya. Cik, gado-gado satu cik. Tak. Bungkus. Nak teman Mak belanja. Warung Mak Long. Sarapan pagi ada apa tu? Lontong sayur, lontong pecel, nasi lemak. Ini. Oh, tempat dia dah cantik, besar. Kak, Kamen boleh tak tengok buat dia proses cakap? Boleh? Oh, dah dibungkus je lah. Tak apa. Mana? Nantilah pergi siang. Sirih Mak Yu. Sirih. Bubuk kari itu sirih itu yang juga itu. Ini merah, di depan ada hijau kan. Sirih tu. Cuma ada kecil-kecil. Ya, dia jadi depan. Kalau dekat rumah Mak itu kan besar-besar lebar. Ni kecil je. Mana? Ha? Cantik eh? Itu kat rumah itu. Dia tempat wisata belakang tu. Ya. Itu kan juga. Sampai hijau? Hah? Sampai malam? Tak tahu dia mungkin. Dia beli tanah situ eh? Tanah kasih tu. Tanah kasih. Jalan kaki bisa. Astagfirullah ya. Main pakai motor eh? Kak, subscribe eh Kak eh. Video dia di subscribe. Dia banyak. Dia banyak, pokoknya banyak dari Buah lain kalau dah sampai waktu dia jatuh ya semua. jatuh. Dia tak lama gitu. Iya. Makanya orang kalau dah banyak jual murah. Tahun lalu dia agak susah berbuah. Tahun lalu banyak yang gagal. Jadi saya tak belanja tahun lalu. Tapi tahun ini memang banyak. Sesuai ke sini ada pantai. Kita tengok kejap. Tapi air dia suri air dia kering. Kita tengok cantik pemandangan dia. Sedap kalau pergi sekarang ni. Tengok pasal ada putih lah. Dia kering. Banyak sampan-sampan. Terlonggok. Ini tempat kami berkarang dulu ni, zaman dulu. Tapi dulu belum dia apa-apakan, jadi dia punya pasir dia tu, tanah dia tu masih alami. Sekarang dah
banyak diganggu-ganggu juga itu kan, jadi dah tak ada karang lagi, macam dah berlumpur. Okey, sekarang kita lanjut berjalan lagi. Oh. Kita jalan lagi sekarang. Ada monyet lah. Sakit jahat tak ada kan? Takut pula pernah lewat situ. Korang nampak? Tu ha. Tapi dia jahat tak Tak lah yang macam ni. Tapi aku takut dia kejar. Sempat dia kejar. Dah lah tak jadi lah. Takut aku. Banyak pula tu. Korang nampak tu dekat pokok satu lagi. Ha tu. Dia tengok sini lah. Tu dia tu. Tak jadilah aku lewat situ. Takut. Dia ada yang baik, ada yang jahat. Monyet ni kadang-kadang dia lompat aja kan dekat atas kepala kita. Ha. Biasa. Mana dia? Tak ada. Ayu. Ada monyet. Seram. 3 ekor. Besar-besar tapi dia tak tahu jahat atau tidak. Takutnya dia kejar kan. Jom. Pada saudara sekian dulu video Indra Melayu untuk hari ini di Kampung Melayu Batu Besar Batam, Indonesia. Macam inilah suasana di Kampung Melayu. Kerana memang banyak orang Melayu, ini Kampung Melayu. Jadi jumpa di video Indra Anak Melayu berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like dan di komen serta di share sebanyak-banyaknya jika korang suka. Assalamualaikum. Belum mandi muka ha.